Tiba-tiba Allah hadirkan dan jodohkan saya, sangat bertuah ya. Fenomena konsert Sheila Majid masih segar diingatan, meninggalkan kenangan indah buat mereka yang hadir menyaksikan. Antaranya pelakon dan usahawan Nur Fazura yang mengakui masih teruja selepas menonton persembahan legenda muzik itu baru-baru ini. Ada sesiapa yang tak boleh move on lagi dengan konsert idola saya, Datuk Sheila Majid. Hebatkan, dia sememangnya bintang yang sebenar, tak boleh nak dijelaskan. Saya memang tiada perkataan, tulisnya. Fazura turut mendedahkan bahawa dia sudah bersedia untuk menyaksikan konsert Sheila Majid seterusnya yang bakal berlangsung di Singapura pada 6 Jun 2026. Masya Allah, saya dah ready untuk ke Singapura, ujarnya. Terdahulu dalam tempoh hampir 2 jam, penyanyi berusia 60 tahun itu berjaya memukau ribuan peminat di arena Bukit Jalil dengan persembahan penuh kualiti dan aura luar biasa. Konsert Sheila Majid 40 Years in Music turut menampilkan barisan pemuzik hebat termasuk McHugh, Jenny Chin dan Topati yang bergabung tenaga menjadikan persembahan itu benar-benar istimewa. Jodoh yang baik, yang faham agama, yang bertanggungjawab, yang semua-semualah, semua-semua yang pas doa tu insya-Allah mudah-mudahan Allah makbulkan doa Fas. Yang sayang Fas, yang Fatimah, kan? Yang buat kita happy, bahagia dulu kan? Betul? Kenapa haters nak masuk bila cakap pasal jodoh saya? Kenapa nak marah-marah saya? Jodoh saya lah, doakanlah yang terbaik. Kenapa marah-marah saya? Kan? Itu bukan urusan anda semua, itu urusan Allah, urusan saya. Doalah yang terbaik untuk Fazal Fatimah, kan? Tak apa, biarkan je. Kita jangan layan mereka itu. Bersihkan hati kita, jaga hati kita, dah cukup. Yang lain biar. Kekawinlah tu bukannya urusan sesiapa, kan? Itu adalah ketentuan Allah. So apa yang terbaik untuk Faz, hanya Allah yang boleh menentukan, bukan orang lain. Okay? Jodoh Indonesia, yang mana tahu ya, mungkin ya, mudah-mudahan, amin, kalau itu yang terbaik, yang diredai Allah. Yang kita nak hanyalah redha Allah. Jodoh yang Allah redai, jodoh yang baik, yang faham agama, yang bertanggungjawab, yang semua-semualah, semua-semua yang pas doa tu insya-Allah mudah-mudahan Allah makbulkan doa Fas. Yang sayang Fas, yang Fatimah, kan? Yang buat kita happy, bahagia, tenang, dan boleh orang kata bahagia, susah, senang sama-sama selamanya dunia akhirat. Amin.